boleh kemut untuk 10 saat, lepas tu you relax. So jadi untuk tingkatkan tenaga batin, kita nak tingkatkan hormon lelaki iaitu hormon testosteron. Untuk pemakanan, yang pertamanya pastikan makan sumber protein yang sihat iaitu daging yang kurang lemak. Yang ini adalah untuk mendapatkan zat besi dan vitamin B yang cukup, dan juga good fats daripada situ. Boleh juga amalkan pemakanan ikan. Ikan adalah sumber good fats yang bagus. Juga minyak zaitun, kelapa dara, macadamia, walnuts, pistachio, semua itulah yang kita jarang makan kat Malaysia lah. The next thing is dari segi exercise, bersenam tu janganlah buat bersenam yang terlebih sangat, tapi untuk lelaki tu mungkin 3-4 kali dalam seminggu. Kita nak amalkan dalam 45 minit pun dah cukup. Amalkan exercise yang gunakan otot seperti upper body, push up, pull up, squat, push up, pull up, shoulder press. Untuk lower body pula kita boleh gunakan squat, deadlift dan sebagainya. Tapi janganlah pergi kat gym lepas tu cedera. Kita just nak angkat berat tu untuk just menguatkan otot, dan bila kita kuatkan otot tu, hormon lelaki tu akan makin meningkat. Senaman Kegel memang bagus. Senaman Kegel tu just bayangkan you pergi ke tandas, lepas tu you nak kencing. Bila you nak kencing, cuba berhenti kencing tu. So yang tu adalah kemut ataupun Kegel. Sekarang lupakan pasal kencing. Sekarang waktu duduk macam ni pun boleh. You boleh kemut untuk 10 saat, lepas tu you relax. Dalam satu hari tu you buat selama 5 sesi, 5 set lah. Yang tu memang bagus. Bagus untuk ejakulasi pramatang, dan juga boleh menolong untuk masalah ereksi.